pajak itu nih hutang dia nak beli ni baik-baik pajak itu. Tidak lain pajak aku mah. Adin tahu sih sakamari dia pasti dia ngangan urunan iku. Aku yo mana ndak baik dia. Lili. Ajo balik hari ko Lili. Aman. Kadang-kadang amit kau nak. Kita kan aja di kau hutang kau kadang. Itu tadi nampak dia tu pun dah syau tu. Dah baru nampak dia kan. Dia baru balik Honda baru petang. Cuma datang di rumah dia sangka kau nak tahu nak nampak di kau Honda dan cuma kau nampak Honda dan utang jangan kau kena utang tu dulu lah di denda kanan bantu nak dibayar semua. Nih nak mulai kau tu mengecek mah. Aku tahu nak ada sen nak bameh dan lo ha, nak tu bameh dan lo. Aku sih bameh tu nak. Sudah lah hutang kadang, kau bameh dulu. Kan tak lain ni duit kau tu tu. Tambah lo kamu beli nak baru kan? Kilo merasa kau orang pada dan rumah. Aku pe hutang piti ke orang dan kau galian nameh untuk diri kau seorang dan orang sen nak bameh dah boleh tahu kau. Ini semua kecek kau tu. Bentuk nak kena bayar saya hutang kau tu baru segitu dia hutang ke kau. Aku sabui mah dia tu. Bentuk nak kena bayar saya mah aku tagi hutang kaden. Jadilah sok dia bayar hutang dengan kau. Dijual me dengan kau deh. Astagfirullahaladzim. Anu nak hutang kaden ada nanti kata-kata. Juga lain pajak tu mah. Sabar Lili, pajak tu mana buta tu, sabar.